saya berlaku persetubuhan dengan suami, kemudian saya azam untuk mandi wajib. Di waktu subuh nanti. Ni muslimat tanya, comel tulisan Jawi. Orang Malaysia tak warna Jawi. Ni orang Tani Naratiwa, jangan hilang tulisan ni. Nah, ini menyebabkan kita kasih kepada bangsa kita. Kita dah kasih kepada kasih bahasa, dia membawa kasih kepada bangsa. Bila kita kasih kepada bangsa, kita akan suka bersedekah, berderma, tolong orang. Nampak? Jangan bilang mana-mana tak geti tu belajar. Dah. Dia kata saya ni berlaku persetubuhan dengan suami, makna dia ni isteri. Nah. Sini panggil orang Tino. Tak? Dia sama dengan Kelantan lah. Kalau Terengganu tak panggil orang Tino. Tino tu kambing. Tahu tak? Kalau kita orang Tino dia panggil bini. Terengganu dia lain. Isteri, bini. Suami, laki. Dia gitu. Nah, tapi masuk di Kelantan, besuk pun orang Tino dah. Dia sama dengan sini. Tak? Baik. Jadi bermakna dia ni perempuan. Kemudian saya berazam untuk mandi wajib di waktu subuh nanti. Tiba-tiba di waktu subuh saya datang haid. Soalnya bagaimana cara mandi wajib? Adakah harus saya tunggu suci haid dulu atau bagaimana? Baik. Bagus. Dia muslimat, ada suami. Dia bersetubuh dengan suami. Lain kali kalau nak tanya gini, tak payah sebutlah bersetubuh. Kata gini lah, saya berhadas besar pada waktu malam dan saya nak mandi subuh. Cukup lah. Ni habis dia royak habis. Nampak tak? Kalau kita malam saya berhadas besar, saya ingat nak mandi subuh. Saya bangun subuh, haid dah. Keluar darah haid dah tak? Jadi lagu mana mandi junub saya itu? Okey? Saya kena mandi juga junub atau tunggu putus haid dulu, berhenti haid baru mandi? Itu soalan dia. Okey? Bila kita dengar soalan, dengar betul-betul, sebab siapa faham soalan, dia mudah faham jawapan. Bila sudah dengar jawapan dan faham, simpan dalam hati biar sampai 50 tahun. Kalau panjang umur 50 tahun lagi, 2 tahun 2075, orang tanya kita soalan di Bakok tu, kita tahu ingat hari tu di Naga, di Batung 50 tahun lepas orang tanya dah, aku boleh jawab. Tu baru betul. Ni hanggau tak ingat.